okey? Jadi, anda di luar sana, ramai orang tertanya-tanya, doktor, boleh ke mereka yang ada PCOS ni pregnant? Boleh ke mereka ada PCOS ni dapat zuriat? Jawapan saya boleh, sebab awak tengok di belakang saya ni, berapa ramai yang ada PCOS boleh berjaya hamil. Nanti saya akan tunjukkan pada skrin saya di belakang ni, macam mana mereka ada PCOS dan boleh juga dapat twin baby, boleh juga dapat zuriat seawal 3 bulan sahaja you all, okey? Semasa mereka mendapat rawatan dengan saya, Dr. Atika dan Marissa Mediclinic, okey? Pertama sekali, kalau korang yang ada PCOS, saya yakin you all yang ada PCOS selalunya akan ada masalah period, ada masalah berat badan, betul tak? Ramai kan yang ada masalah macam tu, tetapi korang tak tahu kat mana nak bermula dan bila korang perlu datang jumpa doktor untuk dapatkan first konsultasi. Okey, yang ada masalah cyst dan fibroid, boleh, tak ada masalah Erina, awak boleh cuba untuk TTC dan boleh pregnant. Dan saya juga nak offer trial pack untuk 3 orang Ovara 5-in-1 Inositol ni untuk mereka yang berjaya jawab quiz saya selepas 20 minit saya live dan korang like sampai dapat 10,000 like dan 50